makanlah. Tu cerita labu-labi, tuan-tuan. Itulah dia Ahmad Si. Kenapa saya sebut 4 benda ni? Kalau saya cerita, tuan-tuan, 4 benda ni, apa kaitan dengan Maulidur Rasul ni? Ustaz ni apa hampa jemput ni? Mari mana punya ustaz ni? Sebab tu sabar, sabar. Dengar habis-habis lah dulu. Bila tuan-tuan tak dengar habis, tuan-tuan pening kepala. Apa kaitan dia dengan Rasulullah ni? Saya nak bawa pada tuan-tuan surah Yasin ayat 66 sampai ayat 70. Surah 66 itu apa? Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirat fa anna yubsirun. Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wa la yarji'un wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Ayat 66 sampai ayat 70. Ada 5 ayat di situ. Di sini Allah ada sebut tentang Nabi Muhammad, Allah sebut tentang tugas Rasulullah, Allah sebut kepada kita akan kejadian kita. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut kepada kita, walau nasya' latamasnahum ala makanatihim. Kalau kami nak, kami boleh buat kepada kamu. Kalau kami nak, walau nasya'u latamasna ala a'yunihim. Kalau kami nak, kami boleh ambil balik penglihatan yang kami beri kepada kamu. Kalau kami nak, wahai manusia, penglihatan yang kami beri kepada kamu, kami boleh ambil balik. Fastabaqus sirat, kamu berlumba-lumba nak cari jalan, teraba-raba nak cari jalan. Fa anna yubsirun, kamu takkan boleh tengok. Allah sebut dalam surah Yasin tentang mata. Kalau kami nak, walau nasya'u, kalau kami nak, kata Allah, kami boleh ambil balik penglihatan kamu. Hari ini tuan-tuan tengok kepada penglihatan Maryam, sudah tidak nampak. Allah boleh buat daripada orang yang sihat, orang yang cantik, orang yang segak, sekelip mata Tuhan boleh buat. Sekarang Tuhan boleh buat pada kita, tuan-tuan. Tak payah kita nak tunggu jadi tua macam Maryam. Sekarang Tuhan boleh buat. Tuan-tuan duduk saja-saja, Tuhan boleh buat. Mata tuan-tuan tak boleh terbuka. Ada satu orang di Batu Gajah Perak, dia tidur, malam dia tidur, besok pagi dia tak boleh buka mata ni. Dia punya saraf pada bahagian mata ni, tuan-tuan, udah jam. Tak tahulah jam ke apa, tuan-tuan kena tanya doktor. Tak ada ni, saraf ni rosak, terus tutup mata ni. Nak cakap kena buka mata. Oi. Satu hari dia pergi buat rawatan sihat. Anak dia bawa dia pergi stadium bola, tengok bola. Elok Perak skor gol, mata dia tutup, tak nampak. Macam mana gol tadi? Tak ada apa, bukan ulang tayang, tak ada. Mata ni tak boleh buka, tutup, kena buka celik, ambil gam, lekat plastik gam, jalan. Tuhan boleh buat. Soalannya, tuan-tuan bersyukur tak mata tuan-tuan berkelip? Berkelip ni 1000 nikmat, tapi berapa ramai yang bersyukur bila mata dia berkelip? Sebaliknya, mata dia berkelip untuk orang yang tak boleh dia kelip. Yang tu dia buat. Dia tengok kajian lalu dia kelip. Dia tengok kat janda lalu dia kenyit mata. Sedangkan dia tak pernah fikir kelipnya, buka dan buka dan buka itu, buka dan tutup itu merupakan nikmat daripada Allah. Tuhan boleh buat, tuan-tuan. Sekelip mata Tuhan boleh buat, daripada ada kepada tak ada. Sebab itu manusia yang mempunyai pemikiran yang cerdik, pemikiran yang bijak, dia mesti jadikan mata dia macam mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya Allah memberkatkan mata dia. Yang kita nak sambut maulud ni pasal apa? Yang kita nak sambut maulud ni pasal kita nak tiru semua perangai Nabi. Bukan setakat kita nak tiru cara hidup Nabi, cara ibadat Nabi. Kita juga nak tengok Nabi ni tengok apa, Nabi ni perhati apa, Nabi suka perhati apa, Nabi tengok apa, dan benda apa yang Rasulullah tak tengok.
Itulah tujuan buat maulud. Ustaz, Nabi suka tengok apa? Quran. Nabi suka tengok apa? Keindahan alam. Nabi suka tengok apa? Nabi suka tengok kebesaran Tuhan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 151, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina, seperti mana yang diutuskan kepada kamu. Nabi-nabi itu adalah daripada kalangan kamu, dan tugas nabi-nabi tadi ialah membawa ayat-ayat kami. Bermula daripada Nabi apa? Bermula daripada Nabi Nuh alaihissalam. Syariat sudah pun diturunkan. Tuan-tuan rujuk dalam surah Asy-Syura juzuk 24 ayat yang ke-13. Syara'a lakum, diturunkan kepada kamu, ma wassakum bihi, seperti mana yang telah diwasiatkan kepada kamu, macam itulah telah diwasiatkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Campur dengan Nabi Muhammad ada 5 Nabi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nabi-Nabi ulul azmi. Kenapa disebut Nabi Nuh? Banyak lagi Nabi sebelum Nabi Nuh. Nabi Adam, Nabi Idris. Kenapa disebut Nabi Nuh? Kerana syariat mula-mula diturunkan oleh Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jarak antara Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad berapa ribu tahun? Jarak Nabi Nuh nak sampai kepada Rasulullah jaraknya 8,000 tahun. Selama 8,000 tahun syariat Allah sentiasa turun. Selama 8,000 Nabi tak pernah berhenti. Selama 8,000 tahun Rasul sentiasa bercakap. Ayat-ayat Quran, ayat-ayat kitab-kitab sentiasa turun. Suhuf-suhuf sentiasa turun. 8,000 tahun tidak pernah bumi ini sunyi daripada Nabi dan Rasul. Sebab itu kalau siapa-siapa mendakwah dia tak tahu, siapa-siapa mendakwah dia jahil, siapa-siapa mendakwah dia tak tahu, siapa-siapa mendakwah saya tak pernah mendengar cerita pasal Nabi, pasal Rasul, orang itu adalah orang paling pembohong sekali. Sebab daripada zaman Nabi Nuh tak pernah putus sampailah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah setiap berjalan, setiap masa berjalan sampai sekarang. Walaupun Nabi sudah wafat, tapi sampai sekarang dakwah masih berjalan. Siapa-siapa yang kata tak tahu hukum menutup aurat itu wajib, pembohong. Siapa yang kata saya tak tahu hukum zakat itu wajib, pembohong. Siapa yang kata tak tahu hukum semayang ini wajib, dia adalah auta yang paling besar. Kerana dakwah sentiasa berjalan sampai kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita faham itu, sepatutnya kita kena jadikan keseluruhan hidup kita, daripada cara berfikir kita sampailah cara tindak tanduk kita, cara macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Kerana itu saja cara yang diterima oleh Allah. Dan sesuatu jalan yang diikut daripada Quran, sesuatu jalan yang diikut daripada Nabi Muhammad, mesti jalan itu betul, panjang, diberkati, diredai oleh Tuhan. Tuan-tuan tengok traffic light tu dekat Simpang Jaya tu, traffic light. Dekat simpang sana traffic light. Tuan-tuan pergilah Singapura, traffic light. Pi Mekah, traffic light. Pi Australia, merah, kuning, hijau. Mana ada traffic light warna lain? Tak ada. Kenapa tak ada daripada dulu sampai sekarang? Dulu-dulu orang tak faham traffic light. Orang kampung naik motor Honda 50, 5 kupang, main pekan. Kampung dia mana ada traffic light? Sampai-sampai hijau. Relax, dia tanya kawan dia, nak jalan Mat? Hijau untuk askar, kata dia. Kamu gila kamu? Ini untuk askar aja, kata dia. Naik kuning, ni kuning jalan. Aish, ni raja punya. Mana kita boleh ambil raja punya? Nunggu, ni dah merah, ni kita punya. Oh jalan. Dia pun jalan tuan-tuan, jalan terus, tak balik-balik lah tuan-tuan. Ini peringkat awal orang tak faham. Sekarang orang dah faham. Merah stop, kuning jaga-jaga, hijau line clear. Diambil daripada Quran. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepada kamu tentang haid. Katakanlah haid itu berlaku pada orang perempuan. Fala taqrabuhunna hatta yadhurun. Jangan kamu hampiri mereka sehingga mereka bersih. Haid itu berlaku pada orang perempuan. Jangan kamu hampiri mereka sampai mereka bersih. Sebab itu kalau merah, stop, no entry. Nampak?
Kalau mereka